Cik Rashidi. Tu Cik Rashidi dah tunggu tu. Okey, Cik Rashidi kita ni dia dah lama dah dekat Bayurish. Dan sekarang ni dia ulang alik masjid je. Rumah, masjid, masjid, rumah je Apa kata kalau dalam bahasa berguraunya tunggu mati je tadi. Dia dah betul-betul financial freedom, time freedom lah. Kan? Tapi kita doakan sihat sepanjang hayat sampai 150 tahun insya-Allah. Okey Di, betul tak sekarang ni kau dapat financial freedom? Ya seperti mana aku cakap tadi. Pergi balik masjid dia, dah tak payah sibuk dah. Silakan. Mute. Suara tak ada. Bawah tu, klik. Kau tak boleh buka ah. Okey. Halo. Okey. Dah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berpuasa semua. Okey, memang saya dah bersama dengan alhamdulillah dengan Bayuri ini dah 5 tahun daripada 22 November 2020. Masa time COVID dulu COVID-19. Okey, alhamdulillah, tapi maknanya sehingga sekarang ni dah 5 tahun 4 bulan lah. Bulan 11 ni bulan 3 kan. Okey, jadi pengalaman saya dengan Bayuri ni memanglah maknanya halo, dengar? Dengar. Maknanya pengalaman saya di sini maknanya bisnes yang paling mudah lah kita buat. Yang paling mudah kalau banding-banding yang sebelum ni yang saya buat. Sebab pertama produk yang murah, maknanya terjangkau lah. Indonesia kata kan, kita mampu milik lah Maknanya dia tak macam setengah-setengah company dia yang beratus produk dia satu produk dah beratus kan. Jadi dari segi kemampuan rakyat Malaysia ataupun apatah lagi kalau kita kata kita bandingkan dengan di jiran kita di Indonesia kan. Jadi dari segi kemampuan tu terhad lah kalau kita produk tu mahal. Tapi dengan produk kita yang di sini yang paling rendah daripada harga berapa RM10 20, 25, 30, 40, 50, berapa lagi? 80, 100. Yang paling tinggi saya ingat produk kita 100 saya haji ya. Betul. 100. Jadi maknanya dia di situ dari segi maknanya kemampuan orang mampu. Okey, jadi kerja kita memanglah maknanya macam Haji kata kita kena buat network kita nak kena wujudkan rangkaian. Mana kalau kita sebagai pengguna sampai bila pun tak dapat income. Jadi kita kena buat rangkaian. Kita bermula daripada kita menaja saudara mara kita, kawan-kawan terdekat, rakan-rakan kita. Lepas tu sampai orang yang kita tak kenal dalam melalui medsos dan sebagainya lah. Okey, kita buat network. InsyaAllah maknanya dari segi bonus-bonus yang di Tuan Haji dah buat ni tadi, buat pencerahan tadi, memang benda tu real. Itu memang bukan fake lah, itu real lah. Maknanya kita dah merasa dapat dah. Bonus tu semua kita dapat. Tapi syaratnya kalau nak dapat semua, kita kena join package yang paling besar ataupun upgrade ke package D4. Kalau kita dapat semua tu, 100% kita dapat. Tapi kalau kita dari package D1, DO, D3 itu maknanya dia belum maksimum lagi kena D4 pun maknanya kita kena maintain 200. Dengan D4 pangkat D4 maintain 50, maintain 100 tak dapat maksimum juga. Kita kena maintain maksimum 200. Jadi di situ berlaku macam Tu Haji kata tadi, kalau 200 tu maknanya dia dah di situ ada 88 kiri, 88 kanan, maknanya dia ada 4 poin setara di situ. Kalau 4 kali 4 dah jadi berapa Tu Haji kan? RM16 tapi kadang-kadang dia lebih pada 4. Dia adalah sebab kita ikut indeks. Jadi ikut indeks ni maknanya bergantung kepada indeks pada hari tersebut. Dan saya nak bagi tahu di sini, pengalaman di sini maknanya kita punya semenjak saya join ni tak biasalah orang kata kita tak dapat bonus, kita tak dapat. Jadi kita buat withdrawal tu, kita withdraw dengan syarat sebelum pukul 2 petang. InsyaAllah petang kalau kita akaun Maybank cepat. Sebab ni bonus kita maknanya HQ melalui akaun Maybank.
Jadi dia terus lima dapat. Interbank tu sedikit CIMB. Dia komplain lambat sikit. Itu tak apalah. Tapi itu fahamlah kalau nak cepat, buatlah kat akaun bank. Dapat. So far tak ada komplain. Ya. Berarti dah 5 tahun kan? Ya. 5 tahun, biasa-biasa pengalaman yang lain, mungkin pernah terjebak kat scammer dan sebagainya kan? Ya. So kalau di-compare dengan Payurish dari segi transparansi tentang payment semua macam mana? Payment, itulah saya kata yang terbaik payment di Biorish lah, sebab Biorish ni maknanya kita daily bonus kita. Kalau kita contoh lah hari ni kita menaja sekarang kita key in sebelum pukul 2, sekarang pukul 12 lebih okey, pukul 2 sebelum pukul 2 kita buat withdrawal. Contohlah ada bonus penajaan, kita menaja package apa tu D1 lah, kita dapat naik bonus penajaan 140. Kemudian ada pairing menunggu, ada port menunggu di sebelah kaki yang pairing tu. Ada ni, jadi 140 campur 60. Maknanya di situ dah ada 200. 200 dengan pin kita buat tadi ada RM8 ke kalau pin D1 kan. Maknanya di situ kita bonus tu kita buat withdrawal sebelum pukul 2, pukul 5 dah dapat duit. Orang kata apa? Peluh tu belum kering lagi duit dah dapat. Saya dulu kalau buat di company itu yang paling hebat saya ni nampak di ni kan. Sebab orang kata peluh tak kering duit dah dapat. Tapi kalau kita buat dulu masa saya pengalaman buat di traditional punya ni apa plan kan ni sebulan sekali alamak kita yang dapat hari-hari ni pun nak bergerak pun dalam keadaan ekonomi macam ni pun maknanya akan rasa sakit. Kalau bulan sebulan sekali tu yang bisa mampus tu kan. Sekarang ni maknanya betul. Kalau ni sekarang kalau dapat 200 contoh kan. Hari ni kita buat KE dapat 200. Boleh lah untuk nak buat makan hari ni, nak bergerak untuk esok pagi, duit minyak, duit petrol, duit apa petrol semua. Duit tol, duit apa lagi? Duit esok kalau paraya lah breakfast kan. Semua lepas. Jadi anak-anak pun kita dapat juga bagi duit kalau yang nak duit poket ke sekolah tu. Jadi maknanya di situlah maknanya pentingnya kita nampak tu untuk orang-orang yang beginner ni, orang yang bermula ni, maknanya dia semangat dia di situ. Sebab dia boleh dapat duit. Sebenarnya bisnes ni semangat dia pun ni dia, apa orang kata dekat duit je. Kalau tak duit ada tu laju lah buat. Kalau tak ada duit memang bengkok lah, tak boleh nak pergi kan. Maknanya duit di situ. Ya. Okey Nat, itu satu perkongsian Ini bukti hidup satu orang yang dah dapat time freedom. Financial freedom, time freedom memang betul-betul terbukti boleh pencen dia. Boleh insyaAllah. Saya memang minta maaf lah Tuan Haji, bukan kata saya dah malas, sebab saya dah peringkat umur ni dah 24 bulan akan datang ni, bulan 3 ni umur saya dah 69, keluarga 69 lah. Jadi saya ni dah orang kata dah gas habis dah dia apa nak bergerak tu tak larat lah. Dengan faktor umur lah. Jadi kita bagi peluang pada budak-budak muda ni lah kan. Maknanya ada medsos lah, dengan platform ni semua. Kalau dia orang tak boleh buat lagi, Allah Alam lah. Itu memang saya tak tahu cakap lah. Kami buat dulu, saya ni bukan pandai medsos pakai online ni tak pandai. Semua main offline nya. Ini old school lah. Melalui offline. Jadi offline pun kalau kita ni cara kita buat tu betul juga kerja kita insyaAllah, tapi maknanya kita kena berterusan lah. Tapi saya tengok kalau ada dengan melalui medsos ni lebih orang kata apa, dia punya pencapaian tu saya rasa lagi boleh hebat lah kalau kata pandai menggunakan cara online ni kan. Jadi pada nasihat saya pada yang muda-muda ni ambil lah peluang ni. Sebab apa sekarang ni kebanyakan graduate ni orang kata tak dapat kerja atau yang gaji tak setimpal lah dengan kelulusan mereka kan. Jadi maknanya ambillah peluang, tak apalah buat part time dulu sementara kan. Tapi insyaAllah di sini kalau berani ada modal 2-3 ribu lah pula peringkat awal pun dah boleh buat full time. Sebab apa maknanya semacam saya kata tadi, kalau kita rajin sehari dapat 2 orang dapat D1 dah 400, okey loh kalau itu maksud saya kalau ni lah, kalau kiri kanan memang baru apa, 2 kiri kanan 14 28 campur 60. Betul je ya. Okey.